Seremban. Hari ini, Isnin 17 Februari 2025, SK Pendidikan Khas Seremban telah dikunjungi tetamu istimewa. Siapakah beliau? Mari kita saksikan. Kepada guru dan kepada PPM, selamat kembali ke sekolah dan meneruskan agenda negara kita, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk meneruskan pendidikan bagi murid-murid berkebutuhan pendidikan khas di sekolah ini khususnya. Puas hati terhadap apa yang kita laksanakan. So itu 4 perkara lah ya. Obvious, kemudian atraktif, kemudian kita nak make it easy, kemudian make it satisfying ya. So ini 4 perkara kalau tuan-tuan dapat amalkan, so nanti akan memudahkan lagi ya. Memudahkan lagi urusan kita. Bersama saya ialah Dr. Rodiah binti Idris, pengarah bahagian pendidikan khas. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pasukan TV PSSS kerana telah menunggu ramah saya pada hari ini. Saya ada soalan untuk doktor. Ya. Soalan pertama, apakah pandangan doktor pengarah lawatan pada hari ini? Saya hadir ke sekolah SKPK Seremban ini pada pukul 6.50 tadi, dan saya telah berada di pintu pagar sekolah tadi menyambut murid-murid untuk datang ke sekolah, guru-guru menyambut mereka, dan saya lihat keadaan sekolah memang ceria, memang bersedia untuk menyambut kehadiran murid-murid. Apakah hasrat doktor pengarah terhadap pihak sekolah bagi sesi persekolahan 2025? Hopefully murid pun akan dapat bersekolah dalam keadaan yang kondusif. Sekolah pun dah menyediakan pelbagai aktiviti pada sepanjang minggu ini bagi memantapkan lagi kemahiran dan juga kepada murid-murid lah. Jadi guru-guru pun telah bersedia. Ucapan doktor pengarah kepada semua murid. Saya mengucapkan selamat kembali semua bersekolah dan selamat meneruskan sesi persekolahan, dan hadir ke murid semua bersemangat hadir ke sekolah setelah lama setelah 1 bulan berada di rumah bercuti. Jadi bagi saya bila naik tangga tu, jadi saya rasa bahagia sangat. Sebab pagi-pagi tu saya
Mari suratakan ucapan terima kasih kepada manual, SB manual, manual tapi banyak kan. Kita satu lagi saya boleh dari segi komunikasi dia nanti. Kita kat guru-guru dan etik. Sekian daripada kami. Saya Aisyah Alifah dan dia Alisha. Untuk TV PSS SKPKS. Bye.